Hai guys, Assalamualaikum. Dah lama aku tak buat video kan. So hari ni aku nak buat food review. Aku baru je lepas, bukanlah balik sebenarnya, aku baru beli makanan dekat food festival dekat Bulatan Sultan Azlan Shah dekat Ipoh Meru, Perak. Yang berlangsung. Dia start daripada 8 Januari sampai 11 Januari. So video ni akan keluar mungkin pada hari ini ataupun esok. So kalau siapa yang tengok video ni, korang boleh pergilah. So siapa yang terlepas, nasib lah korang . So aku nak buat food review. Aku ada beli 1 jenis makanan berat, 1 dessert dengan 1 air. Cukup lah, sebab banyak-banyak siapa nak makan. Lagipun aku datang seorang je. Aku memang datang seorang. So food festival dia tak nampak sekejap . So sana lah food festivalnya. Aku dah balik dah sebab dah aku dah beli kan, balik lah. So makanan yang aku beli, Korean food. Alamak, dia tak ada tulis label apa-apa . And then aku beli air dari Mr. Yogurt. Yang ni dia macam viral juga kat TikTok. Dan last kali aku beli Tafufah berperisa tiramisu. Nanti kita tunjuk lah. Okay, mari kita makan. Aku rasa kita kena minum air dulu. Ini air Mr. Yogurt, perisa mixed berries. Dia mixed berries. Dan harga dia RM8 satu cawan. Biasalah harga food festival kan. Food festival sekarang macam harga kedai, macam harga restoran. Dah bismillah tau. Sedap rasa yogurt dengan rasa masam-masam buah. Biasa je tapi sedap. Dia biasa tu bukannya biasa yang tak sedap. Dia sedap tapi dia rasa benda yang pernah aku rasa. Macam tu lah. Nampak tak? Aku rasa korang nampak je. Tteokbokki harga dia aku tak tahu. Tapi aku beli dia punya rice ball dengan dumpling. Rice ball 2, dumpling 2. Dia boleh mix. Dia ada benda lain jugalah. Dia macam ada tempura goreng. Dia ada tempura lah. Tempura goreng ke orang panggil? Tempura kan? Tempura. Lepas tu dia ada seaweed yang goreng tu. Lepas tu nasi rice ball ni, dumpling. Lepas tu lagi satu ada benda lagi tapi aku tak ingat dia apa. Tapi dia boleh mix. Mix tu kiranya kalau contoh 4 biji, harga dia RM10. Jadi mari aku rasa dulu tteokbokki lah. Kiranya tteokbokki ni harga dia RM13 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia punya rice cake. Korang pernah tak makan tteokbokki dekat Family Mart? Pernah tak? Kalau pernah, kalau dibandingkan dengan yang ni, aku rasa tteokbokki rice cake lagi sedap lah. Dia punya tteokbokki rice cake tu, dia macam pedas tu, pedas yang dia macam ada pedas manis tau. Yang ni dia rasa macam blend sikit. Dia rasa pedas tu ada, tapi dia rasa macam tawar. Dia macam tak habis, macam tak berapa lah. Dia ada rasa pedas. Dia ada rasa manis tu ada sikit. Tapi kalau aku makan tu, dia rasa macam tawar. So nasihat aku, untuk first time nak rasa tteokbokki, nak yang korang nak rasa macam sedap, kau beli je kat Family Mart. InsyaAllah sedap. Next kita nak makan dia punya dumpling goreng. Dia ada bagi sos. Ni sos apa? Aku tak pastilah, tapi dia macam sos ni dengan
sos tteokbokki ni satu jenis je. Dia kuah yang sama. Sebab rasa sama. Dumpling dia sedap. Dumpling dia memang rasa masin. Bukan masin yang teruk. Masa aku rasa masin yang sedap. Sedap. Rasa dia rangup. Lepas tu aku nak rasa dia punya rice ball ni. Aku tak pernah rasa rice ball. Walaupun aku pernah pergi K-Fry, tapi aku tak pernah makan K-Fry punya rice ball. Aku tak tahu rasa dia macam mana. Bismillah. Dia punya rice ball ni, dia bukan nasi kosong tau. Dia campur dengan, dia macam ada isi ikan. And then dia ada apa seaweed, ni lah dry seaweed. Sedap, makan saja pun sedap. Tapi dia kata makanlah dengan sos tteokbokki ni. Dia kata lagi menarik lah. Kau tahu aku tak suka dia punya sos tteokbokki. Last saya nak review tofu pho sejuk by Sweet and Ham. Itu nama dia. Tofu pho sejuk Sweet and Ham. Yang ni aku beli perisa apa Oh, tiramisu. Yang bestnya tadi, harga satu bekas tu RM10. Tapi dia buat promo buy one free one. So aku dapat dua. So sorry lah bersepah sikit je. So ni dia punya kuah tiramisu. Dia ke tiramisu? Suka hati je. Sekejap Oh taklah korang. Ni dia punya kuah gula Melaka dia lah. Lepas tu dia punya cream. Lepas aku nak letak dia punya apa ni panggil, kopi lah kan. Okey dah laku. Rasa sikit je. Pada tempat food festival ni ada dua tempat jual tofu pho, tak silap aku lah. Yang satu tu viral, yang satu ni dia tak ada orang beratur. So aku beli yang tak beratur lah. Okey, mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Korang sedap korang. Sedap. Sedap weh. Aku rasa siapa yang tak minum kopi pun boleh makan dia ni. Sebab dia punya rasa tiramisu dia tak kuat. And dia punya tofu pho ni lembut je, dia macam lembut je. Dia memang kalau kalau orang review, dia kata makan sesuatu benda tu kan, dia macam cair dalam mulut. Inilah dia. Yang ni memang cair dalam mulut. Sedap. Sumpah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sedap weh. Tolong beli daripada seller tofu pho sejuk by Sweet and Ham. Tolong beli, tolong support diorang.
Tak tahulah, aku tak kenal diorang, so aku rasa diorang macam tak famous. Lagipun orang tak beratur kat kedai diorang. Aku pergi tu, aku first customer. Tak adalah. Kira tak ramai lah tadi. Kira aku seorang je lah yang beli tadi. Tapi tolong beli. Kalau sampai aku dah promote macam tu, maksudnya memang sedap. Video aku sampai sini saja. Korang jangan lupa like, subscribe, share pun boleh video ni. And then tolonglah komen banyak-banyak. Komen lah, walaupun aku ni tak adalah handsome mana, tapi korang komen lah supaya buatkan aku macam bersemangat tau. Bersemangat buat video. Aku tak ada keuntungan apa buat video ni sebab aku punya subscribers pun tak sampai 1000 pun. Aku nak perhatian je tu je. Okay lah, bye. Semoga korang enjoy dengan video aku. Okay, bye. Bye.